Saya yakin korang tak tahu yang minuman pagi korang boleh ubah hari korang sepenuhnya. Penat rasa lesu sebelum tengah hari? Jom cuba 5 minuman bertenaga ni. Yang pertama, air madu lemon. Campur je air suam, just lemon segar dan sesudu madu. Ia detox, tingkatkan imuniti dan buat korang segar bugar. Memang sesuai untuk pagi. Nombor 2, teh hijau ais. Penuh dengan antioksidan, ia lancarkan metabolisme korang. Sejukkan je, tuang atas ais dan tambah sehiris lemon untuk rasa yang kick. Ketiga, jus tembikai. Kisar tembikai manis, tak perlu gula pun. Ia hidratkan badan dan penuh dengan vitamin C. Memang sesuai masa hari panas. Keempat, smoothie pisang oat. Kisar pisang, oat, susu rendah lemak dan madu. Penuh serat dan protein. Ia buat korang kenyang dan bertenaga berjam-jam. Dan akhir sekali, air kelapa segar. Hidratkan badan dengan elektrolit semula jadi. Minum lepas bersenam atau masa hari cerah. Cuba mana-mana 5 minuman ni untuk dapatkan tenaga dan jangan lupa minum air secukupnya setiap hari.